Apa up guys? Alright, so untuk projek hari ini memang best adalah kita akan jadi kontraktor. Kita akan buat booth untuk Pesta Buku Antarabangsa nanti. Dan Cikgu Najmi, macam mana kita nak buat ni? Kita akan buat booth di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada 29 Mei sehingga 8 Jun nanti guys. Kali ni kita akan buat sendiri dan Cikgu Syah, bagi kata-kata semangat sikit apa kita nak buat hari ni. Bagi tahu sikit plan kita. Hari ni kita akan buat replika dulu. Dah siap replika, kejap je kita akan buat model yang sebenar. Macam tu sauk je lah. Kita kena akui lah, kita bukan buat saja-saja dan bukan kita saja yang buat. Bukan kepakaran kita, tapi kita cuba buat. Tapi sebelum tu, sebelum tu relax dulu, kita kena ada ilmu construction sikit. So hari ni kita ada tetamu khas kita. Ada pakar kita daripada Indonesia. Daripada Indonesia kita ambil. Awi, sini sekejap Awi. Gambar-gambar mana? Tunjuk kat Awi sekejap. Okay Awi, kita nak buat yang ni Awi. Kita nak buat ni. Tapi kami nak buat sendiri kali ni. Kita nak belajar dengan Awi. Ni plaster. Dalam ni susu. Ni susu. Susu dia untuk apa? Campur semen lah. Ha? Susu apa ni? Susu lembu. Susu untuk tail lah. Oh, tu. Baca kat sini. Okey, nak buat simen ni kena ada apa? Kena ada simen. Lagi? Pasir. Lagi? Semen legam. Simen ke mana? Oh ni. Sika ni. Oh ni sika. Okey. Okey, Ada simen, ada pasir, Ada gam. ada simen gam. Lepas tu Air. susu. susu. Susu tak apa? Ni susu apa? Ni Dash Lady ke apa? Cuba cuba tuang sikit tengok macam mana bentuk dia. Kita tak nampak susu. Boleh Awi sikit. Ini untuk apa? Susu. Campur semen. Campur dalam simen ni. Fungsinya? Biar Putih. biar cepat kering. Oh. Ni tu campur air. Campur air. Campur air. Lepas campur air kita pakai ni. Kita bancuh. Macam sini. Lepas tu goyang. Gencang macam ni. Goyang. Okay guys, so kita dalam perjalanan nak ke hardware untuk kita nak check semua barang-barang. Kita nak minta advice daripada uncle apa barang-barang yang perlu untuk kita beli untuk kita nak set up esok. Lepas tu apa lagi Cikgu Syah? First kita nak buat replika, iaitu dia punya size model yang kecil untuk mengelak daripada kesilapan yang tak boleh nak ubah bila dah buat betul-betul. Betul. Siapa yang belajar engineering, siapa belajar maths kan, kita panggil ni skala faktor lah. Maksudnya kecil kan, dia punya replika. Kalau korang selalu tengok orang rumah besar ni, dia akan buat dia punya mini-mini house tu. Betul. Siapa nak pergi beli rumah ke apa kan, dia tak tunjuk rumah sebenar, dia tunjuk dulu yang kecil-kecil. Ya, replika kecil tu kan. Baru dapat gambaran kan. Alright, so kita dah sampai dekat hardware. Apa barang kena ada? Apa barang kena beli? Ni saya first time mau buat partition. Oh tengok partition itu tempat Okay. berapa besar panjang. Okey, panjang dia sini 500 mm. Sini 5,000, sini 6,000. Nampak dia lukis lah. Otak. Sudah keluar. Okey, so nak tengok yang atas ni pakai besi ya? Saya mau buat. Kalau tak ada sampai atasnya, kita pakai itu besi bagi siling mo. Dia macam satu U tutup lagi dapat kemat cantik Kemas sikit. cantik sikit lah. Sini, lepas tu sini partition juga lah. Ya, Dua keping lah. Nama partition ini dia ada besi dalam itu sampai bawah tiba ada partition U dia bagi U dengan lantai 6 meter. Nampak gaya yang kita dah ada bibit-bibit boleh siap projek ni. Sini sama sini baba. Dia logik kan, logik kita punya lukisan ni. Oh tak boleh kira imajang sebab kira imajang lagi tolak yang apa tak cukupnya. Okay. Seperti sini makan papan. Ya. Okay, lagi barang apa lagi mau beli? Partition settle. Okey, lagi dengan itu besi. Besi. Oh, dalamnya besi kan? Ini besi. So, semua dalamnya besi. Sini ada besi ke? Tak ada. Cuma dalam dua panel dalam mesti mau letak besi ni. Okey, cantik. Mau letak besi. Kalau tak ini, kalau sini dia bawah besi satu tulang, dua tulang nanti ada maksud partition bawah. Kat sini ikan untuk nanti tidak balik. Sambung atas sikit. Ada basi. Ada papan boleh ikut. Itu pakai gergaji kan nak potong? Partition. Pisau. Bisa gaji pisau. So, jom kita tengok cat pula. Sebab cat dia ada colour code. Ni cat gold. Ni kecil ni. Tengok cuma baju merah itu. You ada katalog? Colour code punya. Kan? Indo. So kita dah order tadi, kita dah order partition, kita dah order besi, kita dah order screw. Cat hitam ni? Cat putih. Putih. Cat putih? Putih. Ini juga kalau cat putih biasa undercoat pakai dia 7 liter 45.000. Ayolah 7 liter ni kecil tu. Tapi itu paling kecil 7 liter. Okay, mau tengok partition macam mana bentuk ah? Partition ke? Jom. Partition. Ni berapa kali berapa? Ini 4x8. Kalau nak separuh je boleh? 4 kali 8. Ini sekeping dua. Ini satu keping ni. Ini
Ah. Oh, ini untuk kita punya replika. Okay, you tolong saya potong 4. 3. 3. Boleh? Senang naik dia. Senang. 4. Potong 4 ya. 1, 2. Ah. Wih, pakai pisau ya? Wait, kita kena belajar potong ni. Okay, you ajar macam mana potong. Okay. Tengok pun sudah tahu, tapi ada. Ini cara nak potong. Yang pertama kena ada tape lah. Okay, pegang. Dia 6 kaki lah? Ya. So tengah-tengah 3 kaki lah. Oh, memang lembut lah apa dia. So ni pembaris. Pembaris dia. Oh, geram lah kan. Oh. So ini a good experience untuk kita sebenarnya. Oh. Kata tak? Tu? Nyepak. Okay, Cikgu Najmi nyepak lah. Daripada sana lah, dari sini. Sana. Kan dia boleh ni ya. Ui, memang senang je lah. Mudah ABC lah. Okay, rasanya boleh siap ni kita punya ni. Satu hari boleh siap. Skru sikit, skru. Berapa jenis partition? Mau kecil partition ni. Berapa banyak? Bagi sikit lah dalam segenggam ke. Tak cukup ni ambil banyak sikit tak? Ini. 5 lah 5. 5. Screw partition. Macam ni kita nak cantumkan repetition kita nanti. Dia pakai panjang sikit. Ya. Ni kot. Cukup lah ni. Kau tak masuk? Oh, kita masuk lah. 9mm. Kalau Oh. partition ini Ini sudah pendek. Tapi walaupun kita punya replika, partition kita partition betul. Partition kita still 9mm. So kena ini berapa mm ni? Bagi 40 kotak lah macam tu. Okay dah. 40 kotak? Ambil 2. Okay, partition ni. Satu. Yang ni yang bayar dulu bos. Jadi kat sana buat keluar satu invoice lagi. Sama-sama. Ada lari banyak. 92. Oh. Okay guys, so kita nak sambung buat kita punya model ni. Siapa Replika. replika model. Barang kita semua dah ada. Okay, so kita nak ambil dari tepi dulu. Nampak Base dulu. So, ukuran dia 3 meter kalikan dengan 3 meter. Ni 3 meter, yang ni nak buat 5 meter. Tapi kita nak buat scale 1/10. Jadi kita akan buat, okay, ukuran dia macam ni. 30 cm kalikan dengan 50 cm. So kita nak buat ni lah 30, 50 cm. Okay, ini adalah side yang ini 30, tiga kat sini, 3, ni 50. Yang ini adalah 60, 30. So yang terlebih ni nanti adalah bahagian ni. Okay. Yang terkeluar ni sikit. Yang terkeluar. So kita nak buat yang ni dulu. Sekejap kita yang angkat ni. sikit, bagi orang tengok. Ni Cikgu Syah punya kerja ni. Yang ni 30 kali, kita kena buat ni lah 30 kali 50 dengan 30 kali 60 m. 30 ni tinggi lah. Ni tinggi. Ni lebar dia, ni panjang dia. Ni tinggi, ni panjang dia. So yang ni ni 3 square campur 3 square sama dengan C square. So C square sama dengan 9 campur 9. So 18 square root adalah C. Ikut yang ni kan, cara kiraannya ni adalah set 9 darab set 2. Set 2 tu So apa? ini 3 set 2. So ini topik max. Tingkatan 4 bab 4. Tak apa. Bagi ni tadi. Sorry. Tanda je garis ya. Garis. Yang ni boleh dapat berapa? Ini boleh dapat berapa Dapat 60 campur 50 apa? 100? 110. Cukup tak 110 kita? Tak cukup. So kita boleh pakai satu je. Kita boleh pakai satu kat sini. So kita buat 60 kat sini. Memang tak faham tu 60 tu apa. 60 ni 60 cm. Ni yang panjang ni tadi. Banyak ni tadi kan. 60 cm kat sini lah. Sebab kita orang ingat nak jimat 60 tambah 50. Tapi tak boleh. Siap. Okay, Cikgu Syah. Silakan. Cikgu Syah, cakap sikit. Saya kalau buat kerja Saya kusyuk. Pakai ini. Betul. Cikgu dapat tadi. Tengok dah cengit dah. Okay. Besar ni je abang buat. Okay. Ni sebelah sini dah siap lah. So kita nak buat yang belah sini pula. Kita ambil papan lain. Okay, so sementara kita nak buat yang ni, saya pergi belajar dengan Awi lagi. Cara kita nak bancuh ni apa? Susu lah? Semen. Okay, semen ni kita guna waktu bila Awi? Okay, kita semua dah siap, dah skru. Baru buat. Lepas tu baru cat kan? Dia punya air banyak mana? Tak apa, kalau buat sikit terus sikit saja lah. Tak, ini tak payah bancuh, ini keras kalau bancuh. Okay, bila dah siap nanti kita bancuh lah kan? Kasi macam ini saja. Okay. So biar je?
Iya. Untuk kita nak buat Oh. Siap kacau ah? Tak payah. Kacau keras itu kalau kacau. Oh, tak payah kacau. Macam mana kita nak simen kan dia? Ambil saja. Macam ni? Tapi kalau jadi cikgu kita, Macam tu je? kita. Macam tu je? Tak payah tekan sangat. Ha, tak payah. Bagi tunjuk satu. Itu macam ini. Tu bagi tunjuk. Jadi kita yang nak, so yang Kalau tekan habis lah. kalau skru macam mana? Dah memang tak, dia ingat macam buat roti. Ni macam ingat buat roti ni. Roti. Baru Tepung. yang tepung. Okey, so macam ni je. Boleh kena berus. Oh, okey. Ni simen mau letak juga nanti? Iya, lepas taruh ini. Oh, kena taruh ini dulu. Lepas tu taruh simen, lepas tu baru cat last sekali. Macam ni, so kita akan masukkan macam ni lah. Saya taruh macam itu. Okey, tapi kita dah skru semua dah kan? So ini nak cantikkan dia lah. Oh, dia lekat. Boleh lah kita cuba. So kita akan simen dulu macam tu kot. cantik. Bogor lah. Macam tu kan senang kan. Janji lupa. Potong belakang diri. Ni 20 cm. Yang ni 30 cm. Ni kita berapa 30 cm. Nak buat ni dulu. Buat ni dulu. Ni sampai sini. Tinggi juga dia ada selingan ni. Ni 30 cm kita ambil lebih sikit lah. Sebab ni bersambung ni. Ni bersambung. Nak ambil sampai sini dulu. Sini. Oh, dia kena terus sambung sampai sambung. sini terus. Macam tu. Sampai sini terus. So 1 2 3 kali 4 lah. 1 2 3 4. Kalau kita ambil 3 kali 4 lepas tu baru kita potong lagi. So kita buat 3 kali 4. 1 2 3 30 kali 40. 1 2 3 4 5. Jadi rata macam itu. Elok kayu. Oh, okey. Masa kena buat longkang dulu lah. Okey. Ke atas. Lepas tu okey, kita buat ke atas dulu. Okey. Lepas tu besar. Okey, siap. So ni kita nak remove. So kita akan buang ni. Ini kita nak. Play go. Let's go. Tak. Oh. Wah, betul lah ni. Dia Amat sikit pasal dia pendek. Lepas ni waktu kita buku ni, kita bawa agak replika ni. Tak dapat. Oh. senang. Dia dah rusak. Ini boleh. Oh, nanti cat kali. Oh, baiklah. Tak, awak tangan kekok sikit tak. Hampa kita belajar cara pegang pisau boleh tak? Nampak ni kan? Nampak? Aku malas Dah. Pasal ambil kan? Ambil kan? Itu ya. Buat tolong sikit lah. So nanti boleh L kan? Ni dah dapat ni. Oh, kat situ. Okay, alright. So kita sekarang dalam 20% lah. Tak, yang tahun kedua PPKL kan tahun ada design dia. Tiap tahun kita buat ni. Ada tinggi sangat lah kos replika kita ni. Syah, ni sini Ni berapa panjang tu? Boleh lah. Okay, ni. Dekat sini. Kita tak tahu. Lepas tu dia ada Okay. Syah. Sorry. Siap. Okay, macam mana lekat ni?
Pakai ni. Pakai tape Eh, ke? pakai tape, pakai tape. Pakai tape dulu, lepas tu kita lekat. Nah, ni untuk lekat je. Oh. Perfect. Tengok. Tuan nanti yang tengok ada putih tu. Mau nak cerita kalau sampai pada sini. Wow. Lambat sikit. Wih, Ni kalau keluar kasi tak boleh. oh. Alhamdulillah. Akhirnya replika kita dah siap. Tapi ini special untuk semua. Saya nak setiap seorang dia betul tulis Esther. Saya pilih huruf R. Saya S. S. Saya A lah. A. Okay, go. Okay, kita free hand je. Ui, jaya Ya. Itik Kacau dulu kot. Oh, Kacau dulu. Oh, tu. Bukan. Okay. Kita A. Okay. Hang A dengan S lah. Ui, tebal pula je. Ingatkan sekali je tarik je. Sekali titik oh. Sedap dia punya kali dia cantik. Dia. Oh. Tebal pula ni punya. Oh. Okay, selapis je, Okay. Jom. Oh, asal ada warna putih kat sini. Okay. Okay. T seperti. Boleh. Teruk tengah Syah pingkak habis tu. Okay. Oh Allah. E. Okay, A. Okay, selesai kita sudah hari ni kan. Ya. Esok adalah hari penentu. Esok kita nak buat apa Cik Rafat? So, replika kita akhirnya siap setelah 8 jam kita buat. Okay, boleh ke tak kita angkat kejap? Berat tak? Oh, so Esok kita nak buat yang betul. ya, yang betul. Kita nak buat yang betul. So yang ni nanti kita akan touch up sikit sebab dah lewat malam. Tapi tahniah kepada Cikgu Syarin, Cikgu Nazmi. Akhirnya replika kita siap dan esok Cikgu Nazmi macam mana plan? Esok kita akan terus ke PWTC esok pagi dan kita tunggu kita punya barang-barang sampai terus kita kena buat. Kita nak make sure sebiji macam ni. Yes. Alright. So kalau ini 8 jam, kat sana agak-agak berapa jam? tak Boleh tahu. kita buat challenge. Kita buat challenge lah. 80 jam. alright. So Cikgu Nazmi macam mana ni? Sekarang dekat World Trade Center Kuala Lumpur, kita nak ready the real deal di booth kita yang sebenar dekat Pesta Buku Antarabangsa. Cikgu Syah dah kat atas, dia tengah duk prepare barang. Barang-barang kita pun dah Dah sampai. sampai. Cuma semalam kita tak dapat masuk footage.
Saya call uncle tu minta dia potong tak siap. Oh, cantik. Sebab kalau nak potong kat atas ni agak berat. Kita dah bagi semua. So uncle tu dah potong semalam semua. So jadi kita just bagi plug and play je. Kita dah rasa vibe-vibe pesta buku dah ni. Aku rasa hujung anda. Halo Denny, kita bawa hadiah untuk you hari ni. Okey Denny, berapa bangkai je nak? Berapa kali nak bagi? Ini kami kita buat dalam masa 5 jam je. 8 jam kita buat semalam. Dari 10 berapa bangkai? 8. Oh. Okey, kita nak pancur kita punya cluster ni dulu Ini kita dah ilmu semalam. Assalamualaikum bang. Okey, jom. Kita masuk plug and play. Assalamualaikum bang. Papan semua weh. 10 kali ganda punya besar. Tengok logo kita semalam, kita buat CM ni kan. nak kena tulis tangan ke? Pinjam sekejap. Guna tangan kiri ke tangan kanan ni? Mana? Okey. Semalam jangan tanya dah. Semalam anda belajar. Semalam kita dah belajar. Jadi hari ni kita nak siapkan lah. So, saya ambil bahagian ni. Nampak ni kita akan selitkan semua. Alhamdulillah. Semalam kita dah belajar. Tu kasih masuk dulu. Alright. Ada sengit sikit. Okey. Woo! Okay. So. Pusing. Okay. Agak. Lu mau? Okay. Lu ini tak boleh pasang dulu mah. Oh. Pergi sana pasang itu. Tiba dah cara kan. Perfect dimension ni. Sikit lagi. Yang kerja plaster ada ke? Mana? Oh, sikit lagi. Sikit lagi. Tolak sikit. Okey. Oh. Perfecto. Sini. Oh, dah logo. Okay, so kita dah double check lah. Sama tak? Ada sama tak? So ini kita punya logo, jadi kita akan freehand. Okay, ni tiang punya tiang cukup tak? Siap ni. Tu tak cukup. Tak cukup. Ui, tak cukup. Tak cukup. 7. Yang ni ada lebih sikit lah. Oh, tak okey. Cun. Perfect. Oh, tu yang atas sikit. Betul. Yang ni dah ada, nampak ni. Dua ni dah ada. Yang tu dah ada. Lubang lampu orang tak ada. Lubang lampu tak ada Oh. Okey, so saya nak share maksud skala 10 dia. So kata kita ambil saiz ni, kita akan ukur, kita akan dapat 10 kali. Dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 7 sampai 9 sampai 10. So 10 kali ganda sini dengan 10 kali ganda tinggi. Ni tinggi dia kan? Macam ni lah lebih kurang. So kita akan dapat 10 kali ganda tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau 10 kali 10, saiz dia, saiz meter lah. 100 kali ganda lah. 20 biji je. Sikit je. Okey, ini untuk kita letak poster kita je lagi. Hari Khamis sampai. Okey, lepas raya Cina. Lepas raya Haji. Ni kita letak frame kita nanti lepas raya Haji. Oh, siap stiker kita. So kita boleh reuse balik. So hello guys. So tadi saya busy sikit. Saya tengah settlekan few things. So kita nak tengok ni nampak ni keluasan kita. Kita nak tambah lampu ni lagi. Okey, nak tambah lampu. Sini ada barang dia Ada barang dia kita nak letak. Dan kita tengok alhamdulillah saya rasa booth kita paling tinggi. Booth kita paling tinggi. Naik atas lagi. Saya ni gaya ni, jangan ni. Okay, so Allah. So ada benda yang perubahan sikit belakang tu. Kalau adik tengok je. Saya tunggu belakang.
Tapi dia kena tutup. So, bagusnya kita boleh ada ruang solat. Tak payahlah nak berpusu-pusu lawan orang kan. Lepas tu kita ada exit door kat sini dan lift. So boleh datang dekat booth kita, tingkat 4 Dewan Dataran Merdeka. Cari booth yang paling tinggi. Alright, so sekarang kita berada di step yang seterusnya. Kita nak keringkan dan kali ni kita guna dryer yang industri lah. Yang semalam tu okeylah replika. Aisyah punya. Nak cakap apa-apa. Okay, lepas kita keringkan kita akan buat apa ni? Finishing ke? Bukan cat. Sebelum skimming. Kita bagi dia kikis ratakan dulu baru kita cat. Yang ni adalah yang industri punya. Semalam kita pakai hair dryer ya. Panas tu. Panas tu. Panas. Jangan kan. Safety. Sebab tu kita kena ada benda ni. So cara dia tak boleh dekat. Lepas tu nampak tu dia ada laser depan. Oh panas weh. Dia ada laser depan. Nampak tu laser dia. Nampak? Laser dia. Itu ke laser tu memang betul panas tu. Tu betul. Itu dia punya coil tu. Coil dia tu panas. Ingatkan laser tadi. Alright, so Semalam kita dah belajar ngawi kan. Okay, so ini sebutan dia. Kita akan ambil air sikit. So, ingat tak semalam? Berapa? Okay, dia jangan cayak sangat. Jangan cayak sangat, jangan pekat sangat sebab kita tak nak kita punya bila kita tengah plaster tu dia jatuh ke bawah. Kita nak cara dia kita letak sikit contoh kan. Okey. Yang pakai tangan je. Pakai tangan ya. Ni nak buat apa? Dia kena macam tu. Macam buat otibom. Jadi ambil kuih pisang. Macam tu. Dia jangan kacau tak apa. Okey, ni apa? Tepung. Ini kita punya tepung kalau panggil lah kalau kontraktor panggil tepung je. Untuk nak cepat kan. So settle macam ni dah ambil terus. Ambil terus dah masuk. Jom kita akan skim sekarang. Kita tengok Kita bukan panggil skim, kita panggil apa Ini kita Plaster. Kita plaster. Ini you tahu tak semalam kita pergi jumpa kontraktor. Kontraktor lain lah yang Indonesia punya. Kita pergi belajar tau. Oh ya. Tu yang ada tu. So kita ada knowledge sikit lah. Ambil Ni nampak ni. Ambil. So, baik. Okay. Lepas tu Susah sisi hari ni semalam kita bancuh atas ni. Kita bancuh atas ni. bukan kat dalam ni. Okey, lepas tu ni kena guna teknik sikit sebab tangan kita penuh. Tak, dia memang panjat pintu je. Jangan. Allah sakit lutut. Sakit lutut. Wow. Dia sebelah. Hai. Nampak ni buat. Ni apa function ni? Buat apa Ni kita nak bagi flat lah, bagi kemas, bagi cantik kita punya booth. Nampak ni tak rata ni. Ni tak rata antara sini dengan sini kan. Dia tak rata, so kita nak letak plaster kat sini. Plaster ni Nampak lampu ni, nampak? Okey, betul. Berapa banyak layer nak kena? 2 layer kan, 3 layer. 3 layer? 2 layer, 2 layer, 3 layer. Ni abang dah buat berapa layer dah ni? Ni dah 2 kali ni. 2 kali So memang cat ni pekat lah kan? Nanti dia kering jadi macam ni. Lepas kering dia colour macam ni balik. Cat mula-mula nak ni, adakah kita letak air ke kita letak thinner? Air. Bukan thinner. Bukan. Ini itu tak minyak. Tu minyak. Oh, cat minyak nak cairkan letak thinner. Thinner. Thinner tu outdoor. Ini indoor kan. So letak air. Letak air. Air apa-apa tak kisahlah. Air Milo ke. Boleh juga. Kita tengok siapa boleh cantik. Saya tengok kuat dengan jom balik. Okay, so ni first layer. Habiskan terus. Wah, tadi nak save cat ni dah membazir. Cat ada lagi. Ada lagi.
Cikgu tengok tu. Dah siap dah. Ya Allah. So alhamdulillah Cikgu Rafat. Hari ni booth kita dah siap setelah 1 hari nak masuk 2 hari. Sampai malam semalam tak siap-siap lagi hari ni. 48 jam. So ini dia, kita dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ini adalah booth Pesta. Boleh tanya macam-macam kat sini. Nak tanya pasal nak buka pusat tuition ke, nak buka mengajar online ke, semua ada kat sini. Cikgu Rafat, apa yang kita akan buat kat sini? Kejap. Cikgu Najmi, awak saya tahu awak nak review ni. Tapi kita tengok kita punya replika dulu. Oi, replika dulu. Oh yo. Replika ni yang kita buat 8 jam. 8 jam. Booth sebenar kita buat 48 jam. 48 jam. Tapi kalau 10 kali ganda patutnya 80 jam. 80 jam. Masa kita cepat pada kita. Oh, dia cepat pada kita. Okey. Kenapa 10 kali ganda Cikgu Najmi? Sebab ni Skala 10 kali ganda. skala 10 kali ganda. Jadi sepatutnya masa pun 10 kali ganda. Okey, jom kita review booth dulu. Okey, jom. Okey, kenapa hang pilih warna ni blue black Warna blue. Navy blue. Okey, kenapa? Okey, so kita buat ni. Kita buat Start start depan. So ini video dia orang masuk Selamat Pagi Malaysia itu hari. Ini kita punya counter concierge. Lepas tu ni kita punya hostess, kita punya area untuk siapa yang perlukan consultation. Dekat sini kita nak tawarkan kepada siapa yang berminat untuk bawa lisensi Aster EDU, perkenalkan dan jadi sebahagian daripada usahawan kita. Okey, kenapa saya ambil warna biru? Pasal satu, biru navy blue ni favourite colour Cikgu Rafat. Awak navy blue. Saya royal blue. Tak ke anda study lah. Satu lagi colour blue ni colour yang mahal. So dia akan masuk colour dengan kita punya gold ni, dia akan pop up tau. Jadi dia ni warna gold kan, ni warna gold, ni warna blue. Cantik dia. Okey, jadi kita daripada jauh pun kita nampak dia pop up. Okey, ni kita saya perkenalkan ni. Ni section apa? Okey. Section pertama ni kita punya partners testimonies 2 bulan, 1 bulan kerja, jualan 40,000, 26,000. Alhamdulillah. Kemudian ini kita punya Dr. Syukri, Cikgu Syarin, Cikgu Lia, Cikgu Rajai. Ini kita punya kolaborasi untuk program tahun 2026 ni. Ni media, masuk media. Ni padahal ni sikit ni ada berapa? 4 kan? Sebenarnya ada lagi banyak sebenarnya, tapi tak best lah, nanti tak boleh baca kalau banyak sangat. Kita punya harga untuk licensing. Oh, ini saya. Besar pada gambar saya. Tugas saya kat licensing ni untuk bantu, untuk assist, untuk guide kita punya partners dalam menjana perniagaan. Kita review luang pula. Ni review sikit ni. Ni antara student-student kita lah, sukses. Ni Yasmin yang hari tu baru masuk surat khabar. Surat khabar dari Yasmin. Ni Yasmin. So Yasmin pun sama. Kebanyakan story kita ni ialah underdog lah, kita panggil. Underdog. Dia waktu sekolah biasa-biasa, SPM dia luar biasa. Ni Azri, ingat Azri, Zaif, student Cikgu Rafat ni. Tak, ini kata-kata dia orang tau ni. Kan kata-kata dia orang ni. Kata-kata dia orang. Video kita ada video. Kita tak adalah kat sini nak belajar betul-betul ni kena. Tim jalan semua. Ni kita punya award winning. Award winning. Kita sejak 2021 kita dah ada. Dekat Esther pun dapat award. Kita dah ada 9 award Cikgu. 9 award. 9 award. Setahun satu lah. Setahun daripada 2021. Maknanya ada tahun tu dapat 2, dapat 3. Oh, tengok ni media kita. Berapa banyak dah Media pun tak cukup tangan lah sebenarnya. Ni kalau saya buat banyak-banyak lagi, habis kecil-kecil semua. Tak dapat tengok. Teacher, patah 2 kata teacher sepanjang teacher berkolaborasi bersama Aster EDU. Okey, Assalamualaikum. Saya Teacher Lia. Daripada mana? Daripada Penang ni. Daripada Fatih Intelligence. Okey, so alhamdulillah kita dah hampir 10 bulan 10 bulan. Hampir dah 10 bulan dengan berkolaborasi dengan Aster dan juga My Expert. Sangat amazing, best sebab kita boleh bantu, boleh buka peluang lebih ramai lagi anak murid yang kita boleh bantu. Hari ni first time saya ada dekat Pesta Buku. First time cikgu. Pengalaman. Kan, pengalaman dan juga share lah apa yang kita boleh share kan. InsyaAllah kita nak bantu. Hari ni target berapa cikgu? 100? Saya tadi dah tegur 7 orang. Duduk kat meja ni tak sampai lagi. Abang Jen power. Banyak macam mana? Terus duduk lah. Orang, terus duduk seorang. Oh. Ratio dia 50% lah.
Tinggal nak closing. Saya pun dah tunggu 5 orang ni. Oh. Harap korang ke-6 terus masuk dalam lah. Okay. Jumpa siapa yang belum datang lagi nak jumpa kita orang kat sini, datang. Let's go. Kita review sikit apa yang ada kat sini boleh? Okay, jom. So ni adalah Boat Festa tingkat 4 Dataran Merdeka. Tak apa je, boleh jalan. Masuk dulu sini. Alright, jom kita nak review sikit apa yang ada kat sini. So macam-macam jenis buku kita ada. Kita ada, nampak ni, kita ada taklimat agama pun ada, tafsir Quran, kita macam-macam boleh datang kat sini, macam-macam. Kita ada artis jemputan kat sini, antaranya Najmi. Ni belum pick. Belum. So pentas utama, okay, kat mana dataran tak. Kat mana Dewan Merdeka, dia dekat tingkat 4. Itu ada tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belah sana. Jom kita tengok. Tengok sini. Bersama dengan kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ada Putera Arab Saudi. Oh tak boleh, ada polis. Polis tak bagi duduk. Okey, kita ada angkasawan. Kita ada angkasawan. Bang, ni apa bang sebenarnya? Ni Dr. Syed Mustafa ke? Mungkin. Oh. Okey. All the best. Dia tak boleh bercakap pun. Okey bang. Terkejut saya weh. Banyak orang. Wah, so ni ada situasi. Ada Datuk Seri Anwar Ibrahim kat situ. Memang tengah ramai. So security agak ketat dekat sini. Macam-macam semua. So yang kita hari ini adalah hari weekdays. Ni weekdays belum weekend lagi. Weh, hang interview saya 6A tapi OKU. Saya tak macam cikgu lah. Saya bukannya A tapi lepas tu sebut A+. Dia 6A+, dia 6A SPM tapi ada dekat OKU. Ni sudah. Kenapa dan apa punca OKU tu distated apa? Masalah pembelajaran. Tapi dapat 6A power lah. Alhamdulillah lah, syukur waktu tu sebab ya. Awak dari mana? Dari rumah. Memanglah rumah. Dah shopping lah ni. Tak, yang OKU tu doktor detect awak apa? Macam mana diagnose? Okey, alkisah dia waktu tu saya umur 16 tahun, saya ada buat rakus kat luar. Rakus apa? Saya buat macam buat mangai lah. Maknanya menjerit macam tantrum. Tantrum. Walaupun sepatutnya pada usia tu sepatutnya tak boleh buat, patutnya dah tak normal lah untuk buat macam tu. Jadi lepas tu pula kita kata okey, saya jumpalah psychiatrist. Lepas a couple visits later, sahkan saya OKU. But by that time saya dah kiranya terlewat untuk minta apply masa tambahan untuk SPM. Jadi saya ambil SPM sebagai pelajar biasa. So dekat OKU diagnose as a masalah, boleh share. Tak masalah. Tak ada masalah. Nak bagi inspirasi. Gila. Tapi aku tahniah untuk hang juga sebenarnya. Tak, dia lah, dia komit. Dia paling penting Syed ni komit. Okay, nampak ni contoh kad OKU Ya betul. Bawa alamat. Tak nombor takut ternampak lah. Ni nama dia. Okay. So Syed dapat 6A. Ya betul. Sekarang belajar dekat universiti mana? Universiti Putra Malaysia. Ui, UPM. Alhamdulillah, saya tak sangka dapat antara universiti idaman saya sebenarnya. Power lah. Kan senang nak masuk UPM. Ambil kos Sastra Inggeris. Ya, maknanya dalam English apa bahasa dia? Technically what do you want to specify? Sebab dia bukan di linguistik. Linguistik is you belajar bahasa. Sastra you belajar pasal karya yang ada pada satu zaman. So dalam ni ada banyak buku karya lah. Ini semua yang moden-moden lah. Tak ada kena modern langsung. Itu kalau yang kita semua kedai buku biasa tu isi harga macam susah nak carilah masa mudah dia. Kalau tidak pun jumpa online. Okay Syed, kata-kata untuk adik-adik yang bakal ambil SPM. Sebab diorang sekarang tengah on the way nak ke trial. Okay. Kepada anda di luar sana, bagi dia masa. John, bagi dia masa, John. Pada adik-adik di luar sana, apa-apa keputusan yang anda dapat semasa trial itu hanyalah sebagai satu halangan, satu setback kepada anda sahaja. Ketahuilah bahawa apabila anda masuk ke dalam Dewan Peperiksaan yang sebenar, anda telah berikan 100% yang terbaik. Dan daripada masa itulah apabila anda akan menerima keputusan anda semasa keputusan keluar,
maka anda akan rasa terkejut dan merasakan bahawa segala pengorbanan yang adik lakukan semua tidak sia-sia. Yes, semua terbalas. Semua terbalas. Sebab saya sendiri pun based on pengalaman saya sendiri. AdMed, saya bukan belajar yang cemerlang dalam konteks. Saya bukan belajar yang cemerlang dalam AdMed, fizik, kimia dan juga biologi. Saya memang bukan belajar sains tapi terpaksa ambil sains. Saya fail. Fail semua. Dan last kali saya kata apa, saya iktihar. Saya jawab exam dengan menggunakan akal fikir, memang jawab akal fikiran kan. Saya jawab mengikut strategi. Strategi. Okay. Untuk kertas bahagian B AdMed, soalan dia tetap sama. Nombor indeks SQT dan I forgot lagi satu. Betul. Itu yang saya targetkan. Okay, Syed. Itu yang saya fokuskan. Soalan cikgu untuk awak. Apakah impak kehadiran cikgu dan Esther dalam kehidupan awak? Kehidupan Esther lah. Apa impak dalam hidup awak? Datangnya cikgu, Allah temukan kita, jodohkan kita dengan Esther, dengan awak. Apa yang impak yang memberi kesan dari segi awak punya belajar? Pada mulanya saya anggapkan sebagai Esther, saya lagi macam mana saya masuk Esther in the first place. Okay, saya dapat macam mesej dari kawan saya. Jomlah join kelas percuma. Dan daripada kelas itu saya masuk sekali, 2 kali, lepas tu 3, 4 kali dan selepas itu saya fikir Semua tu semua percuma. Dan saya fikir betul lah ni, rasanya memang okey lah, cikgu pun berpengalaman dan sebagainya. Dan saya decide, okey, jom daftarkan untuk Esther untuk AdMed, fizik, matematik dan juga kimia. Jadi saya ambil 4 kelas tu. Saya duduk, saya faham. Sebab bagi saya, walaupun saya memang bukan seorang yang betul-betul, sebab saya jenis yang tak boleh untuk fokus dalam kelas online. Tapi saya nampak bila tu ialah sebagai satu sharing di mana saya okey, macam ini cara dia, macam mana itu semuanya. Tapi antara yang saya kata boleh impak terbesar ialah pelajaran cara Cikgu Syah ajar algebra. Bagi saya algebra itu adalah satu perkara kita belajar daripada awal lagi. Tapi masuk sekolah menengah kita dapat tahu, okey, ini apa kita belajar pada awal tu adalah konsep tu sebenarnya algebra. Dan dari situ nampak macam mana algebra itu sebenarnya adalah asas untuk segala-galanya membentuk macam pemahaman maths dan AdMaths belajar ini. Nampak? Itulah dia daripada kata-kata daripada Syed. Dan patutnya yang pelajar-pelajar biasa ni patut dia lebih power lah kan, betul tak? Betul. Okay Syed, terima kasih banyak-banyak. Okay, salam mak ayah awak tau. Okay. Awak nak balik mana ni? Saya sebenarnya nak minta tolong juga Cikgu Syah sebenarnya. Boleh je. Cepatlah, nak minta-minta lah betul-betul. Yalah, sebab saya dah jumpa ni. Alright, so sampai situ sahaja video kita untuk dari replika jadi bos sebenar. Tapi sebelum kita tutup video tu, saya nak tanya Cikgu Najmi dulu lah. Sepanjang kita buat daripada bertukang, tengok paku, plaster ceiling, potong apa, partition patah, spray cat, okay, sampailah kita jadi bos yang sebenar ni. Apa satu-satu kata-kata yang Cikgu Najmi nak bagi tahu dekat kita punya penonton? Okey, so persediaan, kejayaan dan persediaan ni dia berkait rapat. 90% kejayaan datang daripada persediaan. Kita tunjuk ni apa kita buat ni daripada potong partition semua ni sampai buat replika sampai siap yang besar ni. Sampai kita nak perkenalkan kita punya program hari ni. Okey, sama juga metaphorically macam murid-murid nak ambil SPM. Kena bersiap sedia. Awal. Siap sedia awal, belajar awal, study awal, cari pakar. Kita tak buat sendiri-sendiri, kita tanya uncle, kita tanya awi, tanya wak. Semua yang pakar untuk nak padahal kita pun tak tahu nak buat kita sebenarnya. Tahu. Tapi disebabkan kita ada determination. Betul. So at least you all semua boleh belajar something lah daripada video ni. Maksudnya tak tahu tanya je. Tak tahu tanya. Kita pun tak tahu nak plaster macam mana. Kita belajar nak bancuh pun tak tahu. Dekat Wak Indon je. Betul. Alright. Okay. So terima kasih untuk Cikgu Najmi dan kata-kata akhir daripada Cikgu Syah sepanjang projek kita ni. Apa yang awak rasa satu kata-kata yang insyaAllah dia akan menyentuh hati penonton kita? Okay, yang pertama saya nak ucapkan, kita semua nak ucapkan terima kasih sebab support Esther. Daripada awal sehingga ini kali pertama booth kami besar macam ni. Kalau nak ikutkan dulu sangat-sangat kecil lah. Sangat-sangat kecil. Biasa-biasa je. Biasalah. Ya, insyaAllah demi viewer dan demi untuk semua orang, kita kongsikan juga perjalanan kami. Dan moga apa yang kami buat lepas ni, video-video kami upload lepas ni, sama-sama support supaya kami dapat tolong anak bangsa. Yeah. So alright, sampai situ sahaja untuk video kita kali ni. Tapi tunggu, kita ada lagi projek yang lagi best gila untuk next video. Dan you all yang tengah tonton ni, jangan lupa follow, subscribe SADU. Dan kita ada projek lagi best lagi lepas ni. Alright, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.